Soalan confirm dia akan tanya apa pernyataan yang dinyatakan dalam hukum kegravitian semesta Newton. Apa maksud daya graviti? Kedua-dua ni maksud dia sama je dan maksud tu dah ada dah dekat formula ni. So welcome back to our channel Fizik Easy. Yang dah subscribe, thank you so much, dan kepada yang belum, tekan subscribe dulu dan jangan lupa like video ini. Dan kalau awak rasa video ini memberi manfaat dekat awak boleh share dekat kawan awak supaya kita boleh score fizik dengan cara yang easy. Hari ini saya nak buat satu tajuk yang ramai minta, ramai request, tajuk kegravitian. Banyak sangat formula, tak tahu nak pakai yang mana. Formula tu 100% dia dah bagi dah dekat depan. Ini semua formula ni memang dia dah bagi 100% dah dekat depan. Tapi saya faham sebab mungkin confused nak guna yang mana satu. Kat sini kita akan rungkaikan cara dia. Saya nak pergi kepada hukum kegravitian semesta Newton. So hukum kegravitian semesta Newton ni sebenarnya dicerita pasal daya graviti. Soalan confirm dia akan tanya apa pernyataan yang dinyatakan dalam hukum kegravitian semesta Newton. Apa maksud daya graviti? Kedua-dua ni maksud dia sama je dan maksud tu dah ada dah dekat formula ni. Formula yang mana? Yang pertama. So tak perlu hafal. Just kena tahu hubungan dalam formula je. Which is kita ambil satu formula yang pertama tu Fg M1 M2 per R kuasa 2. So kalau kita tengok dekat sini, kalau soalan tanya apa pernyataan hukum kegravitian semesta Newton, first tahu dulu simbol. F2 adalah apa? F dekat situ adalah daya graviti yang mesti dalam unit Newton, and then G dekat situ pemalar graviti, bukan pecutan graviti yang 9.81 tau. Ini pemalar graviti yang dia dah bagi dah nilainya dekat depan, dekat nombor 11 dekat sini. Ataupun kalau awak malas nak tulis panjang-panjang, kalau siapa yang menggunakan kalkulator kelas Swiss, awak boleh tekan shift 717 settle. Dan M kat sini adalah hasil darab dua jisim. Tak kisahlah ni M besar ke M kecil ke, awak akan darab juga dua-dua tu. R yang kita tahu adalah jarak. Bukan ke kita ada R kecil, ada R besar, ada H. Ini yang mana satu Awak tak payah ambil tahu pun tak apa. Sebab yang kita kena tahu dia adalah jarak dari pusat. Itu wajib. So maksudnya kalau dia bagi awak jarak dari permukaan bumi, awak kena dapatkan jarak sampai ke pusat. Confirm dia akan bagi awak jejak. Yang pertama, daya graviti dengan hasil darab dua jisim. Apa dia punya hubungan? Dia tahu F ni sebenarnya per satu. So dua-dua duduk atas. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim. Tengok pula daya graviti dengan jarak tu. Seorang duduk atas, seorang duduk bawah. Daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat. Bukan ke dia panjang-panjang. Itu semua awak hafal. Kalau dalam buku teks pun benda yang sama. Buku 179 dia kata apa? Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Perlu kena hafal. Tidak, dalam formula dah ada dan formula kat depan pun dah bagi. So maksudnya jawapan tu dah bagi dah dekat line exam. So menurut hukum kegravitian semesta Newton, daya graviti antara dua objek berkadar terus dengan apa? Dengan hasil darab kedua-dua jisim objek. Settle. Hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim dan berkadar songsang dengan apa? Dengan dia mesti kena ada kuasa 2. So kuasa 2 hasil darab je jari? Bukan. Kuasa 3? Bukan. Kuasa 2 jarak di antara dua jasad. Settle. Soalan yang seterusnya, Raja Ampat menunjukkan sebuah objek berjisim 3 kg dilontar 5 meter ke atas dari permukaan bumi. Kat sini awak kena fikir, ini dari permukaan belum sampai pusat. So maksudnya kena tambah lah kot dengan jari bumi. Dia dah bagi ke jari bumi? Soalan dah bagi, confirm kena tambah. Soalan minta daya graviti. So menggunakan formula F sama dengan G M1 M2 perkan dengan R kuasa 2. Masukkan sahaja
G. Calculator. Mass yang pertama adalah 3. Mass yang kedua, ini dekat bumi kan? Masukkanlah jisim bumi di dalam bagi tu. Letak jisim bumi dulu ke nak letak jisim objek dulu? Awak letak je mana-mana. Nanti awak darab juga sama je. 5 meter ni tak sampai pusat kan? Kena tambah jejari bumi untuk sampai ke pusat. Make sure awak tambah dulu baru kuasa 2 tau. Bukan kuasa 2 dulu baru tambah Direct calculator. G, awak boleh tekan shift 717. 29.43 Newton. Ada jawapan tak? Ada settle. Jom kita pergi kepada pecutan graviti pula. Nilai yang nombor 2 ni awak. Tapi mesti ramai yang bincang M tu dibagi 1. Nak pakai jisim yang mana Best dekat sini. Jisim. Make sure awak ambil yang paling besar. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit keliling bumi pada ketinggian 525 kilometer. Awak nampak je mana-mana tajuk soalan ada kilo. Tukar terus. Apakah nilai pecutan graviti? Formula yang kita akan pakai, G sama dengan GM per R kuasa 2. Kat sini kita nak pakai jisim apa Kan cerita pasal satelit dengan bumi. So awak rasa jisim mana yang paling besar? Confirm lah jisim bumi. Masukkan aja. Jarak ni kita tak bagi tahu 55 km ni, tak bagi tahu dari permukaan ke dari pusat ke apa. Kalau soalan dia bagi awak jari bumi, confirm kena tambah. Tengok soalan bagi tak? Soalan bagilah confirm kena tambah. Direct saja kalkulator. Awak akan dapat 8.37 ms negatif 2 settle. Jawapan dia adalah dadu. Mantap. Tunjukkan 3 buah satelit yang serupa RST yang berada pada ketinggian yang berbeza. Ketinggian berbeza, confirm itu cerita pasal R dari permukaan bumi. Soalan berikut yang manakah menunjukkan perbandingan yang betul? Dia nak perbandingan daya graviti. Dengan formula daya graviti, F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Yang berbeza antara tiga-tiga satelit itu adalah dia punya jarak. Dan nak tahu pasal daya graviti, seorang duduk atas, seorang duduk bawah. Daya graviti berkadar sungsang dengan kuasa 2 jarak. Maksudnya kalau jarak dia paling rendah, confirm daya graviti dia yang paling tinggi dan sebaliknya. Dekat sini mana yang mempunyai jarak yang paling rendah? So jarak yang paling rendah adalah S. So maksudnya daya graviti S adalah yang paling tinggi. Satelit T mempunyai jarak yang paling tinggi. Confirm daya graviti dia yang paling rendah. Tengok pula pecutan graviti. Macam sama je sebab pecutan graviti dan jarak berkadar sungsang. Maksudnya kalau dia punya jarak paling rendah, confirm pecutan graviti dia paling tinggi dan sebaliknya. Satelit S mempunyai jarak yang paling pendek, maksudnya pecutan graviti paling tinggi. Satelit T mempunyai jarak yang paling besar, pecutan graviti yang paling rendah. So jawapan tadi. Settle. Sama-sama kita score fizik dengan cara yang easy. Thank you so much. Kita jumpa next video, iaitu saya nak cerita pasal perbezaan di antara daya graviti dan daya besar. Ada beza ke sama? Kita jumpa next.